Alhamdulillah guys, kita dah sampai ke proses untuk penyerahan kereta sebuah unit Toyota Alphard S tahun 2021. Ini adalah Alphard S 8 seater yang paling cantik sekali. Sebab apa? Kita buat seakan-akan sama macam Alphard AC. Okey, bersama dengan owner sendiri, Abang Herizal. Kita nak interview sedikit lah. Kita nak tanya macam mana pengalaman dia beli kereta dengan MRCTV dengan saya sendiri, Fauzi. Senang ataupun susah? Boleh abang ceritakan sikit? Senang, bagi saya senang lah. Apa ni, semuanya melalui WhatsApp saja. Semuanya just refer pada Cik Fauzi. Dan hari ni just datang ambil kereta je. Saya tak pernah tengok kereta apa semua. Deal dengan Cik Fauzi memang trusted, terbaik. Alhamdulillah. Mungkin abang nak promote sikit bisnes apa yang abang buat dekat Terengganu. Abang datang jauh ni. Abang ada kedai makan. Cuba abang bagi location kat mana? Saya ada restoran Cakap Songkla di Dungun. So itulah dia. Kalau korang nak dapatkan kereta sama macam Abang Herizal kita, boleh saja roger saya. Okey. So sekian saja untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Alright guys, alhamdulillah kita dah sampai untuk sesi penyerahan kereta bersama dengan saya, owner sendiri, Abang Syukri. Hari ini dia nak ambil kereta sebuah unit Toyota Alphard AC tahun 2021 yang serba lengkap dengan model lista body kit, sunroof, pilot seat dan macam-macam lagi. Jadi kita nak temu ramah sikit dah dengan Abang Syukri. Macam mana pengalaman dia beli dengan saya sendiri, Fauzi, secara online kan. Kita berjumpa pun mungkin pertama kali di showroom untuk tengok kereta saja. Boleh abang ceritakan sikit? Okey, terima kasih Fauzi. Pengalaman saya berurusan dengan Fauzi ni atas dasar untuk dapatkan kereta yang lebih selesa lah untuk family, sebab anak dah ramai. So kereta sebelum ni macam tak muat, kaki-kaki semua dah panjang. Jadi kena ada kereta yang besar lah, kereta yang proper. Jadi Alphard ataupun Vellfire tu antara dua option kami lah. Tapi setelah berhubung dengan Fauzi ni, sebab Fauzi ni pun kita dah kenal sebelum ni, tapi tak berapa confidence sangat nak ambil kereta besar ni lah. Harga pun harga kayangan kan. Jadi nak kena make sure is compatible lah dengan kita orang punya keperluan dan sebagainya. Jadi Fauzi telah guide kita orang lah. So terima kasih banyak Fauzi. Yang mana yang model yang terbaik, mana model yang sesuai. Bukan sebab apa orang kata tu spek yang betul-betul high end sangat lah sebenarnya Fauzi. Ya betul. Lebih kepada keperluan kita orang lah. Ya betul. So itu betul. Yang Fauzi nasihatkan kita orang. Jadi kita orang decided untuk ambil model ni. Cumanya ada spek-spek lain yang mungkin tambahan bunga-bunga tu. Betul. Ada JBL dan macam-macam lagi lah. Dan dia model style yang nampak macam okay sikit. Ya, betul. So benda tu yang mungkin kita kena reconsider balik. Dan akhirnya inilah. So Fauzi seorang yang mudah kot untuk kita berurusan. Jumpa pun sekali dua je duk WhatsApp semua kan. Tengah malam semua yang betul. apa sudi nak reply balik. Betul. Jadi Dan abang sendiri pun berbincang dengan wife, kita buat satu group. Kita buat satu group lebih mudah kan. Asal je dengan wife kan. Lepas tu baru betul. nak create group WhatsApp temporary betul. ni, jadi senang nak berurusan. Sebab Abang Syukri memang orang yang busy. Dia memang tuan TV selalu. Itulah, tak ada masa sangat. Jadi terima kasih banyak juga pada wife saya, Puan Erin, and then of course dengan adanya WhatsApp group tu senanglah nak berurusan. Ya betul. So kalau korang nak beli kereta dengan saya, korang pening buat je WhatsApp group dengan saya lah kan. Senang je macam Abang Syukri buat lah dengan Kak Erin kita. Okey. Okey, mungkin abang boleh bagi rating lah daripada 10, berapa saya punya servis. Servis, personality, quality apa yang kami deliver, quality of delivery, I would say 10 over 10 lah. InsyaAllah 10 over 10. Alhamdulillah, terbaik. So pada yang luar sana, kalau nak berusaha dengan Fauzi, saya memang recommend lah. Ya betul. Dan sebenarnya kereta ni pun purpose untuk raya juga, betul tak? Untuk raya juga. So guys, itu kata-kata sikit daripada Abang Syukri kita hari ini. Kalau korang nak dapatkan kereta sebelum raya, memang dah tak sempat. InsyaAllah untuk raya haji masih boleh lagi. Okay? So itu saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.